Kalau datang sekolah setiap hari nanti dapat kupon gold. Nanti dapat hadiah sampai akhir tahun. Nanti kalau simpan nanti dapat hadiah. Bila dah dapat 4 kupon, nanti boleh tebus dekat Cikgu Syahidah. Nanti boleh pilihlah apa-apa yang nak. Lagi satu, daripada tak suka tolong orang, jadi suka tolong orang. Saya jadi lebih banyak nak tolong cikgu dan berusaha untuk dapat lebih banyak kupon. Dulu-dulu tolong sebab nak kupon je, tapi lama-lama macam ikhlas nak tolong. Lepas tu hari-hari rajin gila nak datang sekolah sebab nak kehadiran penuh. Pada pendapat saya, program ini sangat menarik kerana ia dapat memupuk murid-murid seperti saya untuk melakukan kebaikan. Murid-murid juga boleh mendapatkan hadiah jika telah mengumpulkan kupon-kupon. Lepas tu saya nak sangat hari-hari datang sekolah. Jom kita sama-sama penuhkan kehadiran kita. Saya dapat kupon gold, kupon ganjaran khas daripada Mudir. Saya datang gotong royong, saya dapat kupon gold. Hari tu lepas tu kelas saya dapat kehadiran tertinggi, dapat kupon gold juga. Ini contoh buku-buku yang sangat cantik. Saya sudah kumpul sebanyak 6 kupon di sini. Ini ialah borang solat berjemaah. Bila kita solat berjemaah, pada waktu balik kita akan dapat bintang daripada Ustaz Khairi. Terima kasih. Bagi pendapat saya, pencarian anak soleh ini sangat bernas kerana murid-murid bila buat baik dapat kupon dan mereka boleh guna untuk membeli atau exchange dengan benda-benda yang ada dekat bilik guru besar. Jadi maksudnya lagi banyak kupon, maksudnya lagi baik, lagi banyaklah benda yang diorang nak boleh diorang ambil. Okey, pencarian anak soleh pada pendapat saya, dia sangat memberi kesan kepada pertama kehadiran murid lah. Sebab diorang ni bila dapat satu ganjaran, diorang makin lama makin rasa terangsang atau rasa seronok untuk ke sekolah. Lepas tu, kehadiran sekarang ni kalau kita tengok dari segi data memang sangat memberangsangkan sebab kita berjaya mengekalkan kehadiran terbaik lah sepanjang bulan terdahulu ni. Lepas tu dari segi sasiah murid pula, nampak makin lama makin bertambah baik juga sebab bila budak dah terbiasa dapat satu ganjaran untuk satu kebaikan, diorang dah terbiasa untuk lakukan kebaikan. Program Anak Soleh memberikan impak yang positif kepada anak-anak sekolah rendah Arab Zain penuh kerana mereka berlumba-lumba untuk datang kehadiran penuh, datang awal dan sebagainya. Saya belajar yang terbaik dengan solat berjemaah sama-sama, tolong cikgu. Sebab saya nak dapat pahala berganda. Okey, program pencarian anak soleh dapat memupuk sifat lebih berdisiplin serta dapat mewujudkan sikap lebih bertanggungjawab di kalangan murid-murid. Program ini memberikan kesan yang positif kepada anak saya kerana ia memberikan motivasi untuk dia menjadi seorang murid yang lebih baik daripada sebelum ini. Sebab kalau kita tolong cikgu, kita boleh dapat kupon. Lepas tu kalau kita dah tolong cikgu tu, kita pun boleh dapat pahala juga. Kalau nak kupon gold, buatlah hijrah akhlak macam kawan saya ni.
Kupon ni korang kena tampal kat buku-buku ya. Ya, yang kawan-kawan sudah potong ni, masukkan peti cabutan bertuah. Nantikan ganjaran anda.